Dulu kan setiap kali nak ambil susu anak, payah betul nak buka. Lepas tu korang setiap kali buka mesti sudu tenggelam dekat tepung. Lepas tu nak ambil pula, mesti jadi jemari terkena dekat tepung tu. Tengok ni, lepas tu jadi berketul pula. Hai, kan dah tercemar susu tu. Tapi sejak ada bekas kontainer susu yang baru ni, tak ada masalah dah. Sebab apa? Susu pun tak tercemar. Bekas ni kedap udara. Nak buka pun mudah. Paling bestnya, bekas ni korang akan dapat sudu sekali. Sudu ni dia ada magnet. Jadi tak adalah sudu tu tenggelam dalam serbuk susu. Jadi setiap kali ambil, tak adalah tercemar, terkena jari jemari serbuk susu tu. Senang je nak buat. Nak ambil, skop je. Bila dah skop, korang lekatkan je dekat penutup tu sebab dia dah ada magnet. Dia takkan terjatuh. Jangan risau. Senanglah nak simpan susu anak untuk pergi taska, pergi travel ke.